bedah bab 4 ni. Tajuk besarnya ialah sentiasa bercakap kurang daripada perlu. Always say less than necessary. Sesuai dengan permintaan anda, ini adalah huraian penuh setiap butiran dalam fail tersebut dalam bahasa yang paling mudah faham. 1. Idea utama, kuasa dalam diam. Semakin banyak anda bercakap, semakin nampak biasa dan kurang berkuasa diri anda. Orang yang berkuasa biasanya membuatkan orang lain rasa tertekan atau tertanya-tanya hanya dengan mendiamkan diri. Jangan nampak biasa. Kalau anda cakap benda yang semua orang tahu, anda nampak macam orang kebanyakan. Kekalkan misteri. Apabila anda cakap sikit, kata-kata anda nampak lebih mendalam dan misteri. Kurangkan risiko hal. Lagi banyak anda buka mulut, lagi besar peluang anda untuk cakap benda bodoh atau memalukan. 2. Kisah sejarah Raja Louis XIV, si Raja Matahari. Fail ini menceritakan betapa mahalnya suara Raja Louis XIV. Gaya I will see. Apabila menteri beliau membawa cadangan yang panjang lebar dan berdebat dengan hebat, baginda hanya akan duduk diam dengan wajah tanpa emosi. Hanya satu ayat. Selepas menteri selesai bercakap, baginda biasanya hanya akan berkata, I shall see, beta akan pertimbangkan, dan terus berlalu pergi. Kesan psikologi. Tindakan ini membuatkan menteri beliau rasa gerun dan sangat berhati-hati. Mereka tidak tahu baginda setuju atau tidak, jadi mereka tak berani nak buat kacau. Baginda kekal berkuasa penuh hanya dengan menjimatkan kata-kata. 3. Kisah sejarah Coriolanus, wira yang jatuh sebab mulut. Ini adalah contoh orang yang hebat tapi musnah sebab tak boleh jaga mulut. Siapa dia? Coriolanus adalah wira perang Rom yang sangat hebat di medan tempur. Masalahnya, apabila dia masuk ke bidang politik, dia sangat sombong dan suka menghina rakyat biasa secara terbuka. Kesilapan. Walaupun dia dijanjikan jawatan tinggi, dia tidak boleh tahan sabar apabila dicabar. Dia meletup dengan kata hinaan yang sangat kasar dalam satu perhimpunan awam. Hasilnya, rakyat marah dan dia akhirnya dibuang negeri, exile. Dia mati dalam keadaan hina hanya kerana dia tak reti nak diam atau cakap benda yang menyenangkan hati orang. 4. Kenapa diam itu sangat berkuasa? Memaksa orang lain bercakap. Apabila anda diam, orang lain akan rasa tidak selesa dengan kesunyian. Mereka akan mula bercakap untuk hilangkan rasa janggal dan secara tidak sengaja, mereka akan membocorkan rahsia atau niat sebenar mereka kepada anda. Jawapan yang samar. Kata-kata yang pendek biasanya susah untuk dipusing-pusingkan atau digunakan untuk melawan anda kemudian hari. Membangunkan wibawa. Orang yang kurang bercakap biasanya dipandang lebih bijak dan berwibawa, walaupun sebenarnya mereka mungkin tidak tahu apa-apa pun. 5. Amaran. Bila diam itu berbahaya. Teks ini juga ada bagi amaran. Janganlah diam sampai nampak pelik atau sombong sangat. Situasi tertentu. Dalam sesetengah keadaan, kalau anda diam sangat, orang mungkin akan rasa curiga atau rasa anda tengah rancang benda jahat. Gunakan asap. Kadang-kadang lebih baik berlakon jadi peramah tapi cakap benda kosong yang tak penting untuk sembunyikan niat sebenar anda daripada terus diam membisu. Kesimpulan bab 4. Kuasai lidah anda. Kata-kata yang sudah keluar tidak boleh ditarik balik. Dengan bercakap sikit, anda nampak lebih hebat, lebih bijak dan lebih selamat daripada musuh.